Kerajaan negeri berbesar hati menyalurkan sumbangan berjumlah RM12,000 kepada 120 orang penerima dalam Parlimen Hangtuah Jaya. Nilainya mungkin tidak seberapa, tapi ia hadir bersama dengan kepedulian dan tanda ingatan bahawa kerajaan sentiasa berdiri teguh di sisi rakyat yang memerlukan perhatian. Dalam masa yang sama, kerajaan negeri melalui Jabatan Agama Islam Melaka dan Majlis Agama Islam dan Jabatan Agama Islam Melaka turut menyalurkan sejumlah RM45,500 kepada 25 buah masjid dan 108 surau karya dalam Parlimen Hangtuah Jaya.